macam-macam benda masuk Ramadan ni. Rupanya sampai juga umur 57 tahun. Jadi itu yang saya bersyukur sangat-sangat kerana diberikan keberadaan, berikan akal fikiran yang baik, dan Tuhan meminjamkan sedikit seni, suara dan sebagainya. Tak lama lagi mungkin Tuhan ambil balik. Tapi sebelum dia ambil balik itu, kita dah rancangkanlah untuk menjalankan kerja-kerja yang sepatutnya untuk kami lakukan sama-sama dengan Wings, juga saya sendiri untuk tahun 2025. InsyaAllah kita akan mulakan dengan satu konsert yang akan dinama Tribute. Yang ini solo konsert yang akan saya nyanyikan balik lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 60-an, 70-an, 90-an dan sebagainya, untuk ada di dalam satu konsert bernama Tribute. Yang ini masih lagi dalam rancangan untuk mendapatkan satu tajuk konsert yang sesuai. Ini akan berlaku insyaAllah dalam bulan Mei atau Jun macam itu. Dan selepas daripada itu kita juga merancangkan Wings yang 40 tahun tour, tapi bukan tour di dalam di luar kawasan ini, tour di dalam penjara. Yang ini kita telah berbincang dengan Menteri Dalam Negeri, itu Saifuddin Nasution, yang telah bersetuju dan dia sangat-sangat suka dengan projek ini, dan dia beritahu saya kasih jadi projek ini. Sebab ini satu-satunya benda yang orang tak fikirkan. Orang selalu memikirkan orang di luar saja, tidak memikirkan orang-orang di dalam sana. Jadi kita nak bersama-sama dengan mereka sana untuk memberikan sedikit kata-kata semangat, nyanyian-nyanyian, selawat dan sebagainya, kita bersama-sama dengan mereka yang di dalam sana. Mereka juga ada di antara mereka yang di dalam itu adalah penggemar-penggemar muzik, mungkin penggemar-penggemar kuat kumpulan Wings. Jadi itu yang kita ambil kesempatan untuk membuat sesuatu benda yang di luar daripada orang nak buat. Jadi saya harap dapat perhatian anda semua untuk war-warkan benda-benda yang baik ini untuk kita dapatkan sponsor. Sebab kita tidak boleh jual tiket. Kita tidak boleh jual tiket, kita tidak boleh buat apa pun. Nak masuk family dalam kawasan penjara pun tak boleh. Ini benda-benda yang CSR, benda-benda kebajikan macam ini, kita memerlukan sangat pertolongan-pertolongan daripada founder-founder produk contohnya, ataupun daripada produk-produk besar seperti kereta, Proton dan sebagainya, Pro2 ke, untuk datang membantu sama-sama untuk merealisasikan impian ini, untuk membantu menghiburkan mereka yang berada di dalam penjara. Jadi itulah saya harap dapat bersama daripada semua untuk war-warkan dan untuk mendatangkan sponsor-sponsor yang baik untuk teruskan projek ini. Penjara saja ada 46 penjara yang telah diluluskan oleh menteri sendiri, dan kita harap kelulusan ini akan membawa satu benda yang baik dan dapat masukkan sponsor-sponsor yang baik-baik untuk teruskan projek ini, insyaAllah. Ini adalah rangka untuk bulan ini sebelum sampai kepada bulan 10 nanti, insyaAllah bulan 10 atau bulan 11 kita akan memulakan satu festival yang bernama Wings Fest. Wings Fest ini adalah untuk Wings punya anniversary yang ke-40 tahun. 40 tahun lama sih. Rasa macam 40 tahun lama. Jadi itu yang kita perlukan daripada anda semula untuk menjayakan impian-impian ini. Dan kita juga tengah merancangkan persembahan Wings di London. InsyaAllah masih dindong-dindong lagi dengan pihak di sebelah sana. At least 2 tempat di dalam Manchester dan London. InsyaAllah kita masih lagi dindong-dindong untuk mendapatkan kelulusan dan sponsorship untuk capaikan hasrat Wings untuk ke kota London bermain di sana. Ini sendirilah sedikit dalam rancangan-rancangan yang kita buat, dan alhamdulillah juga dalam projek yang ada sekarang ini yang berjalan oleh RPM, di tengah syuting drama 20 episod yang dilakukan oleh Hazama, Roy Azman dan beberapa lagi pelakon yang lain hebat-hebat belaka. Dan juga kita merancangkan juga filem yang akan datang, filem tajuk dia Kerahsiaan Dulu yang akan diterbitkan.